Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia, Tan Sri Profesor Dr. Muhammad Yusof Nur, Presiden Universiti Islam Malaysia. Yang amat berbahagia, Tun Abdul Hamid Muhammad, mantan Ketua Hakim Negara dan juga Amir Halaqah Bicara Intelek Siri ke-11, Tan Sri, Datuk Sri, Datuk dan Datin-Datin, para profesor dan ilmuwan, hadirin, hadirat yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam sejahtera. Bagi memberkati dan memulakan majlis ilmu kita pada pagi ini, mari kita sama-sama membaca doa Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Majlis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan serta mengalu-alukan kehadiran yang amat berbahagia Tun Abdul Hamid Muhammad, mantan Ketua Hakim Negara, ke halakah bicara intelek siri ke-11 Anjuran Universiti Islam Malaysia. Majlis juga mengucapkan selamat datang kepada semua tetamu jemputan, Tan Sri, Datuk Sri, Datuk dan Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin ke program yang diadakan pada pagi ini. Untuk pengetahuan semua, halakah bicara intelek ialah satu sesi bicara penjambahan pelbagai ilmu yang dianjurkan oleh Universiti Islam Malaysia sejak Februari tahun 2014. Ianya bertujuan untuk menyuburkan minda dengan ilmu-ilmu merentasi disiplin di samping mencungkil unsur-unsur hikmah ataupun wisdom dari sesi bicara ilmu yang diadakan. Tajuk yang dibincangkan meliputi semua bidang ilmu tanpa sempadan selagi ianya memberi pengertian dan manfaat yang berharga kepada manusia dan masyarakat. Seorang tokoh akan dijemput membicarakan sesuatu isu dan beliau akan dikenali sebagai Amir Halaqah. Pada pagi yang diberkati ini, kita bertuah dengan kehadiran yang amat berbahagia Tun Abdul Hamid Muhammad sebagai Amir Halaqah Bicara Intelek Siri ke-11 dengan tajuk Melayu dan Islam dalam Perlembagaan dan Politik Malaysia. Hadirin dan hadirat yang dihormati, tak molek jika ada alu tiada lesungnya, tak berguna jika ada perahu tiada dayungnya, tak lengkaplah majlis jika tidak ada yang berbicara. Tanpa melengah-lengahkan masa lagi, majlis menjemput yang berbahagia Tan Sri Profesor Dr. Muhammad Yusof Nur untuk memperkenalkan Amir Halaqah kepada para hadirin dan seterusnya menjadi moderator pada pagi ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang amat bahagia Tun Abdul Hamid bin Muhammad, bekas Ketua Hakim Negara yang tak perlu saya perkenalkan lagi. Rakan-rakan Tan Sri, Profesor, former Rector of UiTM, Vice Chancellor UiTM pun ada di sini. Just to tell Tun that Tan Sri Ibrahim is one of the strongest university leaders until now. Good to have Although him. after retirement.
It doesn't look like ya, one. ya, Bukan tuan-tuan, Jaretaya. tuan-tuan dan perempuan sekalian. Saya hanya memerlukan 2, 3, 4 minit saja untuk mengalu-alukan kedatangan yang Bahagia Tun. Yang saya difahamkan ini adalah kedatangan Tun yang pertama kali di sebuah kampus kecil dan mungkin kampus universiti yang terkecil dalam negara. Walaupun ia kecil, Yang Bahagia Tun, tapi usianya sudah tua, mungkin yang tertua. Ya. Pada 8 hari bulan akan datang, April, next week, kita akan sambut hari jadi kita yang ke-60. Kecil tapi usianya sudah lama. Seperti yang telah saya brief secara ringkas Yang Bahagia Tun sekejap tadi, bahawa universiti ini diperkenankan supaya menjadi sebuah universiti yang menumpukan perhatian kepada postgraduate saja, dengan tujuan untuk memberi peluang kepada pihak yang berminat supaya kita dapat produce kalau boleh mereka yang menjadi reference kepada mana-mana pihak dalam negara atau luar negara. Kerana IPTA yang lain sudah mempunyai keupayaan yang banyak untuk melahirkan tenaga mahir, tapi untuk melahirkan mereka yang boleh dianggap sebagai reference dalam bidang-bidang tertentu, saya fikir masih belum banyak. Kerana universiti pada masa ini menumpukan kepada bidang-bidang yang boleh memenuhi keperluan industri sahaja, tapi tidak untuk memberi bantuan dalam memikirkan dasar-dasar yang penting dalam negara. Jadi tak perlu saya perkenalkan secara terperinci mengenai universiti ini. Mungkin tuan-tuan akan ada peluang untuk mengenali universiti ini lebih dekat menerusi beberapa program yang akan datang, iaitu kursus formal universiti ini akan bermula pada bulan September tahun ini, insya-Allah, dengan 7 program master dan PhD. Tapi selain daripada program itu, kita pada masa ini tidak hendak mengabaikan kepentingan atau peranan sebuah universiti dalam sebuah masyarakat, iaitu masyarakat memerlukan kepada peluang untuk mereka sertai dalam berinteraksi dengan masyarakat kampus. Kerana itulah disediakan halakah ini, atau yang dikenal dengan nama halakah bicara interact ataupun intellectual discourse circle, IDC, yang menggunakan dalam bahasa Inggeris dan dalam bahasa Melayu dikenali dengan nama halakah bicara intelek. Dan penyampai bicara akan dikenali sebagai Amir Halakah. Today, sir, you are one of the Amirs in this world. Amir, ya. Amir Halakah. Tapi bukan Amir negara-negara Arab, tapi Amir bagi halakah bicara intelek. Saya faham Tun mempunyai acara yang ketat. Semalam baru selesai satu seminar yang berkaitan dengan isu panas dalam negara, iaitu undang-undang jenayah yang meliputi perkara yang berkaitan dengan hudud, dan hari ini menjadi satu topik yang agak penting hasil daripada penyampaian Tun semalam. Memang sukar untuk mendapat Tun sebenarnya, tapi atas simpati yang amat sangat oleh beliau, dia bersetuju juga. Walaupun dia masih kelihatan penat, kita doakan supaya Tun sihat dan sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Beliau sanggup datang hari ini bersama dengan kita. Dan tajuk hari ini saya fikir tak kurang hebatnya daripada tajuk yang telah pernah diberikan sebelum ini, iaitu Melayu dan Islam. Isu yang paling hangat pada masa ini, yang tak perlu saya huraikan, tapi biar kita dengar daripada kacamata seorang profesional yang telah menyandang jawatan perundangan yang tertinggi dalam negara, the highest post as far as legal is concerned. We are very proud of you, Tun. Thank you very much for being able to make yourself be able to attend this function today.
Dan I hope this will not be your first and last presence. I know you are staying not very far from here. If you don't come to us, we'll go to you. Jadi terima kasih Tun. Sekali lagi saya ucap terima kasih. Mudah-mudahan perjumpaan ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan bagi meneruskan acara, saya sendiri ingin menjemput Yang Amat Bahagia Tun memulakan ucapan mengenai dengan tajuk yang disebutkan tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri, Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Sebenarnya saya telah kehilangan suara sebanyak 2 kali. Kali pertama, profesor yang menjadi doktor saya tu berkata, tunggulah 6 bulan, kalau datang balik, alhamdulillah, kalau tidak, serah pada Tuhan lah. Tunggu 6 bulan, 8 bulan, tak datang balik, kemudian datang balik surah. Dia kata, it's a miracle. Lepas tu kena pembedahan lagi, hilang lagi. Dan dia kata, Tun, miracle happens only once. Saya kata, but God's power is unlimited. 3 bulan kemudian dia telefon saya jawab. Dia kata, Tun, you are talking again. Saya kata, God's power is unlimited. Jadi sebagai tanda syukur saya, kawan-kawan pun duk peringat saya, mengatakan bahawa ada sebab Allah Ta'ala bagi balik surah kepada saya. Kena Tun, kena terima jemputan-jemputan ni. Dia kata. Jadi ini pun salah satu daripadanya. Saya harap inilah satu cara saya membalas balik tanda syukur saya kepada Allah Ta'ala. Dan saya buat lawak juga. Saya telah mengalami pembedahan sebanyak 6 kali. Tetapi semuanya daripada tengkok turun ke bawah. Jadi saya harap yang atas masih original lah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya dilahirkan seorang Melayu dan Islam. Itu bukan pilihan saya. Itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap saya. Saya akan mati sebagai seorang Melayu. Saya juga tiada pilihan mengenainya. Walaupun saya ada pilihan dalam hal agama, saya mau hidup dan mau mati sebagai seorang Islam. Itu pilihan saya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga. Maka salahkah jika saya katakan saya Melayu dan Islam? Salahkah jika saya katakan saya akan melihat isu ini dari perspektif seorang Melayu dan Islam? Siapa kata DAP, MCA, Gerakan dan Komando tidak melihat sesuatu isu itu dari perspektif kepentingan orang Cina? Semenanjung tanah Melayu telah dijajah oleh British daripada orang Melayu. Sebab itulah yang menentangnya, baik Datuk Bahaman, Datuk Sagor, Datuk Maharaja Lela, Dol Said atau Tok Janggut adalah orang Melayu. Sebab itulah yang menentang Malayan Union adalah orang Melayu. Sebab itulah yang berkorban nyawa menentang pengganas komunis semasa darurat adalah orang Melayu. Sebab itulah orang Melayu menuntut kemerdekaan tanah air. Orang bukan Melayu menyertai gerakan menuntut kemerdekaan apabila mereka melihat ianya akan menjadi kenyataan untuk menjaga kepentingan mereka selepas merdeka. Logiknya, saya ulangi, logiknya, semenanjung tanah Melayu yang dijajah daripada orang Melayu hendaklah dipulangkan kepada orang Melayu seperti Brunei. Tetapi tidak, orang Melayu sanggup berkongsi kuasa yang akan diserah balik oleh penjajah British. Pengorbanan yang paling besar yang dilakukan oleh orang Melayu ialah bersetuju memberikan kerakyatan kepada orang bukan Melayu yang mula-mulanya datang untuk mencari rezeki dan pulang semula ke negara mereka,
tetapi kemudiannya memilih untuk menetap di sini. Akibatnya, pada detik 12.30 malam 31 Ogos 1957, warga negara Persekutuan Tanah Melayu bertambah sekali ganda akibat pemberian kerakyatan oleh Perlembagaan Kemerdekaan itu. Akibatnya, jika dalam pilihan raya umum 1955, pengundin Melayu adalah sebanyak 84.2%. Dalam pilihan raya umum 1959, hanya 2 tahun selepas merdeka, pengundi Melayu jatuh kepada 57.1%. Sebagai ganti, orang Melayu menuntut beberapa perkara. Saya akan menyebutnya mengikut susunan kronologi dalam susunan peruntukan perlembagaan. 1. Perkara 3. Islam sebagai agama persekutuan. 2. Perkara 84F menghadkan regimen askar Melayu kepada orang Melayu. 3. Perkara 89 Tanah Simpanan Melayu. 4. Perkara 152 Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. 5. Perkara 153 Perizaban kota berkenaan dengan perkhidmatan, permit dan sebagainya bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak. 6. Perkara 181 Jaminan terhadap kedaulatan, prerogatif, kuasa dan bidang kuasa raja-raja. Selain daripada apa yang disebut itu, perlembagaan treat semua warga negara Malaysia, tidak kira keturunan, agama, bahasa dan kebudayaan, sama sahaja. Sekarang, mari kita lihat satu persatu peruntukan-peruntukan yang saya sebut tadi. Kita mula dengan perkara 3. Islam, agama bagi persekutuan. Islam mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan orang Melayu. Malah, mengikut perlembagaan, seorang yang bukan beragama Islam itu bukanlah seorang Melayu. Maka, tidak heranlah atas tuntutan UMNO semasa memperjuangkan kemerdekaan, agama Islam dijadikan agama persekutuan dan Raja-Raja Melayu dijadikan ketua agama Islam bagi negeri masing-masing dan Yang di-Pertuan Agong ketua agama bagi negeri-negeri tanpa raja. Mungkin ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang tidak tahu. Pada masa itu, Raja-Raja Melayu tidak bersetuju Islam dijadikan agama bagi persekutuan. Mungkin mereka telah disalah nasihat, menyebabkan mereka menyangka jika Islam menjadi agama bagi persekutuan, kuasa mereka sebagai ketua agama di negeri masing-masing akan terhakis. Perkara 3 memperuntukkan, saya baca, Islam adalah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain bolehlah diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Perhatikan, dalam ayat pertama pun, kata-kata Islam ialah agama bagi persekutuan terus dituruti dengan klausa, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Seolah-olah tidak cukup dengan jaminan itu, Perenggan 4 kepada perkara 3 menambah, saya baca, tiada apa-apa jua dalam perkara ini mengurangkan mana-mana peruntukan lain dalam perlembagaan ini. Pada amalannya, semenjak merdeka, pernahkah orang bukan Islam dilarang membina rumah ibadat mereka sama ada kuil, tokong, gereja, gurwara dan lain-lain? Malah, berapa banyak kuil-kuil dibina di atas tanah kerajaan, rizab jalan dan taman perumahan tanpa kebenaran dan tanpa sebarang tindakan. Bukan itu saja, pembinaan rumah-rumah ibadat bukan Islam juga mendapat bantuan keuangan kerajaan. Dan apabila bangunan-bangunan yang dibina tanpa kebenaran itu hendak diroboh kerana sesuatu projek, kerajaan menggantikan pula dengan tapak yang baru. Tunjuk kepada saya sebuah negara yang berbuat demikian. Bandingkan dengan halangan-halangan yang dihadapi oleh orang Islam apabila hendak membina masjid di negara-negara majoriti, bukan Islam.
termasuk negara-negara maju yang kononnya mengamalkan kebebasan beragama. Tapi ini pun kadang-kadang saya fikir ada hikmah juga. Kalau orang Islam nak bina sebuah masjid di negara barat misalnya, macam-macam halangan yang ditimbulkan. Tak boleh 2 tingkat, tak boleh ada kubah, tak boleh segalanya. Sampai satu projek tu saya diberitahu ada 179 alasan bantahan tu. Tetapi kalau kita perhati pula, saya baca satu artikel, ni lama juga dah ni. Di England saja, lebih daripada 170 buah gereja dibeli oleh orang Islam untuk dijadikan masjid. Dan bila saya pergi ke Belanda pun serupa, pergi semayang di gereja. Dan pada saya lah, hari yang saya rasa paling megah sebagai seorang Islam, kali pertama saya semayang di sebuah gereja yang ditukar jadi masjid. Bila saya pergi di England, saya tanya toki kedai itu orang India, di mana ada masjid. Dia kata, dia tunjuk naik bas, turun stesen ni, dia kata kat gereja tu ada. Saya pergi jumpa gereja, cari masjid tak jumpa. Kemudian nampak ada 3 orang India datang. Saya tanya dia orang, mana masjid? Dia kata ikut. Pergi masuk dalam gereja. Hari itu saya rasa, saya bayangkan, dulu tentera-tentera perang salib, crusade, pergi daripada England, daripada Eropah nak menghapuskan Islam. Hari ini cucu cicit dia jual gereja kepada orang Islam untuk buat masjid. Jadi macam manalah perasaan tok nenek mereka tu kalau dia tahu apa yang berlaku hari ini. Itulah yang teringat pada saya. Dan saya rasa memang cukup megah hari itu saya rasa. Kita dapat tukar gereja jadi masjid di negeri dia. Padahal 1000 tahun dulu, tok nenek dia pergi perang nak hapuskan kita. Itu saya rasa cukup megah. Ada juga hikmah dia. Dari segi mengamalkan agama mereka, bukan Islam di Malaysia, adakah kita pernah melarangnya? Hinggakan Taipusam yang disifatkan sebagai ajaran sesat di India. Di India Taipusam ajaran sesat tu dijadikan cuti awam di beberapa negeri di Malaysia. Tunjukkan kepada saya satu negara yang berbuat demikian. Kita aja. Perkara 11, menguatkan lagi jaminan kebebasan beragama. Ia memperuntukkan tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk pada fasal 4 mengembangkannya. Fasal 4 kata, undang-undang negeri dan berkenaan dengan wilayah-wilayah persekutuan, undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam. Perhatikan, Badan Perundangan Negeri boleh membuat undang-undang untuk mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam. Malangnya, peruntukan yang begitu jelas tidak dimanfaatkan. Hanya beberapa buah negeri sahaja yang membuat undang-undang seperti itu. Yang buat teragak-agak melaksanakannya. Yang cuba melaksanakannya terbantut pula. Itulah masalah kita. Ada kuasa tak tahu atau takut melaksanakannya. Maka pihak lain menekan daripada isu penggunaan kalimah Allah hinggalah kepada bantahan terhadap khutbah jemaat. Pernahkah kita bantah mereka membakar kereta kertas, duit neraka, hell money diorang panggil, dan lain-lain? Dan pernahkah kita bantah mereka mencucuk pipi mereka dengan besi dan lain-lain? Itu amalan agama mereka. Buatlah. Malangnya dalam isu penggunaan kalimah Allah pun ada pula kumpulan-kumpulan orang yang beragama Islam, termasuk ulama yang menyokong tindakan mereka. Apatah lagi ulama-ulama itu boleh nampak tidakkah mereka, apatah lagi ulama-ulama itu boleh nampak muslihat gereja Katolik itu.
Sila baca ucapan dan rencana saya dalam laman web saya mengenai hal itu. Tidak cukup dengan itu. Ada pula NGO-NGO yang memburuk-burukkan syariah dan pelaksanaannya dan meminta badan-badan antarabangsa campur tangan mengenainya. Bandingkan dengan Singapura. Bagaimana ia melaksanakan undang-undangnya? Sebagai misalan, sepasang suami isteri Cina beragama Kristian dihukum penjara 4 minggu masing-masing kerana mengedar bahan cetak yang menghasut, distributing seditious publication kepada 2 orang perempuan Islam. Seorang lagi dituduh kerana membuat kenyataan yang mengandungi kata-kata yang lucah dan menghina, yakni insulting, terhadap orang Melayu dan agama Islam. Dia dikenakan sebulan penjara. Semasa menjatuhkan hukuman bagi kedua-dua kes itu pada 7 Oktober 2005, Hakim Kanan Mahkamah Daerah Richard Magnus, saya kenal dia, sama-sama di universiti, dia Kristian, berkata, adalah penting untuk menjatuhkan hukuman yang mencegah atau deterrent supaya perbuatan yang menyakitkan hati atau offending itu boleh ditangani dari awal dan dikawal. Beliau mengingatkan peristiwa rusuhan kaum dalam tahun 1964. 50 tahun dulu dia ambil ingat lagi untuk nak jatuh hukum hari ini kerana ada orang bukan Islam distribute pamphlet kepada orang bukan Islam. Itu Singapura ya. Tindakan itu diambil walaupun, ini ingat ni, tindakan itu diambil walaupun Perlembagaan Republik Singapura tidak mempunyai peruntukan bahawa Islam adalah agama Republik itu dan juga tidak ada peruntukan yang membolehkan undang-undang dibuat untuk melarang penyebaran doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganut agama Islam. Dia tak ada peruntukan. Tapi dia ambil tindakan ni. Dia ambil tindakan bagaimana? Tindakan itu diambil atas alasan ia boleh menggugat ketenteraman awam. Dia ambil itu. Dia ini boleh menggugat ketenteraman awam. Jadi, dan dia guna akta hasutan. Dia ada akta hasutan dan dia guna untuk itu. Perkara, jadi saya fikirlah kita patut belajar dari Singapura. Perkara 11.4 membolehkan kerajaan negeri membuat undang-undang untuk mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam. Mengapa mereka menentang undang-undang yang dibuat di bawah peruntukan itu? Bagi saya hanya ada satu sebab. Kerana mereka hendak melakukan apa yang dilarang itu. Sebab itu dia tentang. Sebab dia nak buat. Perlu diambil perhatian bahawa perkara 11.4 bukan sahaja ditujukan kepada orang Islam, kepada orang bukan Islam. Orang Islam pun boleh dilarang daripada mengembang apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganut agama Islam. Di bawah peruntukan ini, Badan Perundangan Negeri boleh membuat undang-undang melarang penyebaran fahaman Qadiani, Syiah, anti hadis, ajaran ayah pin dan lain-lain. Kerap berlaku, tukar topik sikit. Kerap berlaku perbahasan sama ada Malaysia sebuah negara Islam atau negara sekular. Orang akademik suka berbahas kerana keintelektualannya. Manakala pemimpin PAS gemarkan perkataan sekular kerana ia modal politik yang paling mudah dan paling murah. Tak kena duit. Saya telah menulis beberapa kertas kerja mengenai perkara ini dan juga boleh didapati dalam laman web saya. Bagi saya, perbahasan sama ada Malaysia sebuah negara sekular atau negara Islam hanya menghabiskan masa. Kita patut sudah lama berhenti berbahas mengenainya sebab ia hanya perbahasan mengenai definisi atau nama yang lebih sesuai untuk bilik tutorial. Universiti ini sesuai lah.
13 tahun dulu, tahun 2002. Pada masa itu, Tun Dr. Mahathir baru saja mengisytiharkan Malaysia adalah sebuah negara Islam. Satu seminar memahami Malaysia sebagai sebuah negara Islam diadakan di Shah Alam. Saya dijemput dan antara lain ini yang saya kata dalam permulaan ucapan saya. Saya kata, sebelum penyatuan semula Jerman, nama rasmi Jerman Timur, ingat Jerman Timur yang komunis ya, adalah The German Democratic Republic. Sebaliknya, nama Jerman Barat ialah The Federal Republic of Germany. Nama resmi Korea Utara ialah The Democratic People's Republic of Korea. Manakala nama resmi Korea Selatan ialah hanya Republic of Korea. Adakah Jerman Timur lebih demokratik daripada Jerman Barat? Adakah Korea Utara lebih demokratik daripada Korea Selatan? Demikian juga, adakah seorang yang bernama Soleh semestinya lebih soleh daripada seorang yang bernama Awang Kecil? Di Perlembagaan Pakistan, selain daripada mempunyai preambel atau mukadimah yang panjang mengenai Islam, menyatakan bahawa nama negara Pakistan ialah Islamic Republic of Pakistan dan mengisytiharkan Islam sebagai agama negara, state religion. Perlembagaan Iran menyatakan bahawa nama rasmi Iran ialah Islamic Republic of Iran dan bentuk kerajaannya ialah Islamic Republic, artikel 2. Adakah dengan adanya perisytiharan dan peruntukan seperti itu telah menjadikan Pakistan dan Iran negara Islam, tidak kira bagaimana ia diperintah dan tidak kira tahap pencapaian maqasid syariahnya? Sebaliknya, Perlembagaan India mempunyai preambel yang menyatakan bahawa India adalah sebuah negara sekular dan dalam Perlembagaan India tidak terdapat peruntukan mengenai agama negara itu. Dia tak sebut agama India, tak ada sebab dia sekular. Perlembagaan Turki memperuntukkan bahawa Turki adalah sebuah negara sekular. India di bawah pemerintahan Kongres Parti mungkin lebih sekular, tetapi bagaimana India di bawah pemerintahan Bharatiya Janata Party BJP, sedangkan peruntukan perlembagaan sama saja. Begitu juga dengan Turki. Peruntukan perlembagaan tidak berubah, tetapi bolehkah kita samakan sekularisme di Turki di bawah pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk dengan sekularisme di bawah pemerintahan Recep Tayyip Erdogan? Tuan-tuan tentu ingat bahawa di bawah pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk, azan pun hanya boleh dilaungkan dalam bahasa Turki. Satu jawatan kuasa yang ahli-ahlinya terdiri daripada 12 orang cendekiawan Islam dari 4 benua menghabiskan beberapa tahun cuba mentakrifkan negara Islam untuk mengadakan satu formula untuk mengukur kenegara Islaman sesebuah negara, the Islamicity of a state. Saya tahu sebab saya juga terlibat walaupun saya bukan seorang cendekiawan. Akhirnya mereka meninggalkan usaha itu dan sebagai ganti cuba mengukur pencapaian maqasid syariah di sesebuah negara. Anehnya, negara-negara yang menduduki tempat tertinggi adalah negara-negara seperti Sweden, Norway, Belgium dan Jepun. Di kalangan negara OIC, Malaysia berada di tempat yang atas. Itu hanya cubaan untuk mengukur. Ia bukan exact science. Tetapi pandangan kasar kita pun menjurus ke arah itu. Tertakluk kepada faktor-faktor yang kita beri perhatian. Demikian juga apabila Syekh Muhammad Abduh pulang dari Mesir dari lawatannya ke Eropah, beliau berkata, di sana saya lihat Islam tanpa Muslim. Di sini, yang di Mesir, saya lihat Muslim tanpa Islam.
Pandangannya itu juga tertakluk kepada faktor-faktor yang menjadi asas ukurannya. Jika beliau menumpukan perhatian kepada orang-orang perempuan yang berpakaian tidak menutup aurat, kepada banyak kedai-kedai yang menjual arak dan orang yang meminumnya, kepada bilangan masjid yang mungkin tak ada atau sedikit, tentulah beliau tidak akan berkata demikian. Tetapi adalah jelas bahawa beliau membuat tumpuan kepada keadaan negara yang aman, tenteram dan selamat, perkhidmatan awam seperti pelajaran, kesihatan, pengangkutan yang baik, taraf kehidupan dan civic mindedness yang lebih tinggi. Jadi dilihat dari segi itu, tentulah Eropah pada masa itu lebih Islam, more Islamic daripada Mesir. Walau bagaimanapun, itu tidak bererti bahawa peruntukan dalam perlembagaan mengenai agama Islam sebagai agama persekutuan, mengenai larangan penyebaran agama lain di kalangan orang Islam, pemberian kuasa kepada Badan Perundangan Negeri untuk membuat undang-undang mengenai pemakaian hukum syarak, itu peruntukan yang sia-sia. Bukan yang sia-sia maksudnya. Beri peluang kepada orang-orang bukan Islam itu. Perkara pertama yang mereka akan lakukan ialah memansuhkan peruntukan itu dan menggantikannya dengan satu ayat, Malaysia adalah sebuah negara sekular. Selepas itu lihatlah apa yang akan berlaku. Ini pun saya telah menulis beberapa kertas kerja. Tuan-tuan boleh tengok kalau nak baca lebih lanjut dalam website saya. Apa yang perlu kita beri perhatian ialah bahawa perlembagaan Malaysia tidak menggunakan perkataan sekular walau sekali pun. Bukalah dalam perlembagaan Malaysia dia tak nak guna perkataan sekular. Sebaliknya, perkara 31 memperuntukkan Islam adalah agama persekutuan. Perkara 32 mengesahkan kedudukan raja sebagai ketua agama di negeri masing-masing. Perkara 33 menjadikan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama di negeri tak beraja. Perkara 11.4 membolehkan undang-undang dibuat bagi mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganut agama Islam. Dan jadual ke-9 Senarai 2 memperuntukkan perkara-perkara yang Badan Perundangan Negeri boleh membuat undang-undang mengenai agama Islam, termasuk menubuhkan mahkamah syariah. Hanya dengan melihat kepada peruntukan perlembagaan sahaja pun, adakah itu lebih konsisten dengan sebuah negara beragama atau dengan sebuah negara sekular? Pada saya adalah jelas. Is a religious state, negara yang ada agama, yakni Islam. Lihat pula kepada apa yang dilakukan oleh kerajaan. Kerajaan mengeluarkan berjuta-juta ringgit untuk pembangunan dan perkembangan perbankan Islam, kewangan Islam dan takaful, untuk melakukan aktiviti-aktiviti keislaman dengan menggunakan dana awam, termasuklah membina universiti-universiti dan kolej Islam, termasuk UIM ini. Menubuh Jabatan Hak Ehwal Agama Islam, mengadakan tilawah Al-Quran, majlis agama Islam, masjid-masjid, sekolah-sekolah agama, rancangan agama dalam radio dan televisyen milik kerajaan, hinggalah kepada majlis-majlis tahlil dan ceramah agama dalam waktu pejabat, di bangunan pejabat, termasuk halakah ini. Semua itu dilakukan atas dasar bahawa Islam adalah agama bagi Malaysia. Duka cita, soal negara Islam dan negara sekular ini telah dimanipulasi sebegitu teruk. Hinggakan baru-baru ini, seorang pemuda Melayu yang berumur 20-an yang pergi menyertai ISIS semasa disoal oleh wartawan berkata, katanya, saya tidak mau balik ke Malaysia sebab Malaysia bukan sebuah negara Islam. Tetapi saya akan balik jika pembangkang menang pilihan raya umum yang akan datang. Artinya, jika pembangkang menang, Malaysia akan jadi sebuah negara Islam. Begitu mudah sekali. Pernahkah
dia berfikir jika pembangkang menang pilihan raya, siapa yang akan menjadi parti yang akan menjadi tonggaknya, menjadi parti teras seperti UMNO dalam Barisan Nasional semenjak merdeka. Adakah PAS, PKR atau DAP? Bolehkah PAS, misalnya katakanlah PAS masih dalam, bolehkah PAS mengawal DAP sebagaimana UMNO mengawal MCA dan gerakan selama lebih dari 50 tahun? Itu kita kena fikir. At least apa kita kata pengenaan UMNO baik tak baik pun, itu dia ada track record. Dia dapat mengawal tu, dan perlembagaan kita intact, segala usaha yang kita buat aktiviti untuk Islam intact. Apabila katalah mereka menang, bolehkah keadaan itu kekal? Itu soalan yang kita kena fikir. Bagi saya, maaflah ni, ini pandangan saya lah. Ustaz-ustaz yang mempengaruhi pemikiran pemuda-pemuda seperti itu untuk kepentingan diri atau politik parti telah melakukan satu kezaliman kepada pemuda-pemuda itu, kepada umat Islam dan juga kepada Islam. Baik, ni Regimen Askar Melayu, perkara 84F menghadkan Regimen Askar Melayu kepada orang Melayu. Askar Melayu telah ditubuh semenjak tahun 1933, berjuang bermati-matian menentang tentera Jepun di Pasir Panjang, Bukit Candu, dan menentang pengganas komunis. Semestinya ia patut dikekalkan. Tanah Simpanan Melayu juga diperuntukkan. Perkara 89 melindungi tanah simpanan Melayu yang mula diwujudkan oleh pemerintah British dalam tahun 1913 untuk menjaga kepentingan orang Melayu. Orang bukan Melayu tidak dihalang daripada memiliki dan berurusan tanah yang bukan diwartakan sebagai tanah simpanan Melayu. Kita masuk kepada bahasa kebangsaan. Perkara 152 memperuntukkan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh Parlimen, dengan syarat bahawa tiada seorang pun boleh dilarang atau dihalang daripada menggunakan selain daripada untuk maksud rasmi atau daripada mengajar atau belajar. Tak dihalang. Nak guna, nak belajar, nak mengajar, semua tak halang. Apa-apa bahasa lain. Sekali lagi, perhatikan. Selepas saja mengatakan bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu, ia disambung dengan syarat bahawa tiada seorang pun boleh dilarang atau dihalang daripada menggunakan atau daripada mengajar atau belajar apa-apa bahasa lain. Bagaimana realitinya? Realitinya bukan saja kerajaan tidak menghalang sesiapa daripada mengguna, mengajar atau belajar bahasa lain, tetapi kerajaan membina dan membiayai sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, mengadakan atau membenarkan program-program di televisyen dan radio, dan penggunaan bahasa lain seluas-luasnya. Tunjuk kepada saya sebuah negara yang melakukan demikian. Singapura tak ada sekolah Cina. Kedudukan istimewa orang-orang Melayu. Kita sampai kepada perkara 153 yang kerap kali dirojok sebagai hak keistimewaan orang Melayu. Tajuknya yang sebenar ialah perizaban kota berkenaan perkhidmatan, permit dan sebagainya bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak. Perkara 153 berkata, menjadi tanggungjawab yang di-Pertuan Agong. Itu dia mula macam tu tau. Menjadi tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sahkan kaum lain mengikut peruntukan perkara ini. Saya baca lagi satu klausa 2. Yang di-Pertuan Agong hendaklah menjalankan fungsinya untuk memastikan perizaban bagi orang Melayu dan anak negeri mana-mana antara negeri Sabah dan Sarawak apa-apa perkara yang difikirkan munasabah oleh Yang di-Pertuan Agong daripada jawatan
dalam perkhidmatan awam, selain daripada perkhidmatan awam suatu negeri dan daripada biasiswa, dana siswa, keistimewaan pendidikan atau latihan yang seumpamanya, atau kemudahan khas lain yang diberikan atau diadakan oleh kerajaan persekutuan, dan apa-apa permit atau lesen dikehendaki oleh Undang-Undang Persekutuan bagi mengendalikan apa-apa pertukangan atau perniagaan, maka tertakluk kepada peruntukan undang-undang itu dalam perkara ini daripada permit dan lesen itu. Jadi untuk maklumat tuan-tuan, dalam perkataan dan anak-anak negeri mana-mana Sabah, anak-anak negeri Borneo mula-mula ditukarkan. Asal dulu dia cuma ada kata Melayu aja. Kemudian dimasukkan apabila ada Malaysia tahun 1971, selepas Mei 13, dimasukkan perkataan anak negeri mana-mana negeri Borneo. Yang hak keistimewaan tu, yang ayat hak keistimewaan orang Melayu dimasukkan juga dijadikan hak keistimewaan anak-anak negeri Sabah dan Sarawak. Dan perkataan Borneo tu ditukar kepada Sabah dan Sarawak dalam tahun 76. Jadi dalam kata-kata lain, anak-anak negeri Sabah dan Sarawak pun mendapat faedah daripada peristiwa Mei 13 lah. Jadi lepas Mei 13, mereka pun dimasukkan dalam artikel 153 untuk menjadi hak mereka juga. Perlu diambil perhatian bahawa peruntukan mengenai kedudukan keistimewaan orang Melayu telah wujud dalam perjanjian asal dengan negeri-negeri Melayu dan diiktiraf dari semasa ke semasa. Pengiktirafan ini telah diteruskan oleh peruntukan pasal 19.1 di Perjanjian Persekutuan 1948 yang menjadikan Pesuruhjaya Tinggi British bertanggungjawab untuk melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum-kaum lain. Jadi bukan baru. Dalam Perjanjian Persekutuan tahun 48 pun dah ada peruntukan itu. Pada masa itu dipertanggungjawabkan kepada Pesuruhjaya British. Kemudian itu kita masukkan dalam perlembagaan. Baik, ini penutup saya. Orang mungkin berkata, mengapa kita mengungkit-ungkit perkara ini sedangkan kerajaan berusaha untuk menyatupadukan rakyat Malaysia dan mewujudkan satu Malaysia. Semenjak merdeka, kita terima apa yang telah dipersetujui dan diperuntukkan dalam perlembagaan kita itu. Kita tidak pernah mengungkit-ungkit berkenaan dengan kerakyatan yang kita beri kepada orang bukan Melayu. Tetapi dalam tempoh lebih kurang 10 tahun di kebelakangan ini, keadaan telah berubah. Berbangkit daripada perpecahan orang Melayu. Orang-orang bukan Melayu, terutama sekali orang-orang Cina, telah bersatu di belakang DAP dan bersama-sama NGO-NGO-nya telah membuat tuntutan yang bukan-bukan. Sila baca, ada rencana saya banyak juga dalam hal inilah. Semua dalam website saya. Memanglah akibatnya saya dituduh resis, ekstremis dan sebagainya oleh DAP, MCA, Gerakan dan lain-lain. Saya tak jawab. Tapi ada seorang bernama Helen Ang, saya pun tak kenal. Dia menulis dalam blog dia, satu rencana, tajuk dia My Reply to MCA's Criticism of Tun Hamid. Dia tolong jawab bagi pihak saya. Cuba tuan-tuan baca. Helen Ang, HELENANG. Jadi saya cerita sikit je apa dia kata. MCA, Gerakan semua DAP marah sangat dekat saya bila saya kata orang Melayu menuntut kemerdekaan tanah airnya. Orang bukan Melayu hanya menyertai perjuangan menuntut kemerdekaan apabila mereka melihat kemerdekaan akan menjadi kenyataan untuk menjaga kepentingan mereka selepas merdeka. Itu yang dia merasakan. Jadi Helen Ang jawab. Dia kata sehingga tahun 1956, surat khabar Cina masih menggunakan perkataan homeland apabila dia merujuk kepada negeri Cina.
Jadi negara tanah air dia, China sampai tahun 56, mereka tahun 57. Dia masih menggunakan perkataan homeland lagi. Kemudian, masa nak tuntut mereka, ada satu kumpulan di Pulau Pinang, dia tak mau Pulau Pinang mereka. Dia mau Pulau Pinang jadi macam Hong Kong, di bawah British. Dia tak mau. Ada kemudian apabila nampak memang tak dapat elak dah ni, dan dia takut Melayu perintah. Itu soalnya, dia takut Melayu perintah. Jadi dia mau kerakyatan. Tapi dia mau dual citizenship, dua kerakyatan. Kerakyatan Malaysia, Melaya dan kerakyatan negeri China. Dan apabila berlaku pertembungan di antara keduanya, kerakyatan China prevail. Itu yang dia nak. Jadi itu Helen Ang yang kemukakan fakta-fakta tu, dan dia soal jawab balik. Dia soal balik. Kalau macam tu, bolehkah orang-orang Cina ni nak kata mereka berjuang kemerdekaan tanah air mereka? Sedangkan tanah air mereka negeri Cina. Dan mereka bukan rakyat negeri mana-mana lagi. Mereka bukan rakyat sultan di bawah mana-mana negeri. Hanya selepas mereka baru dia jadi rakyat. Jadi tanah air mana yang dia nak berjuang? Itu Helen Ang jawab. Panjang 20 muka surat. Dan saya tak perlu jawab lah bila dia dah tolong jawab untuk saya. Ada juga orang tolong jawab lah. Jadi pada saya, kita mesti sedar bahawa satu Malaysia telah diputar belitkan menjadi Malaysia yang diutarakan oleh Lee Kuan Yew dalam tahun 1964 dan 65 yang berakhir dengan Singapura keluar dari Malaysia dan DAP ditubuh untuk mengganti PAP di Malaysia. Bagi mereka, jika hendak mewujudkan perpaduan, mestilah ada kesamarataan, equality, dan tidak ada diskriminasi dalam semua hal. Dalam kata-kata lain, mereka mahu hapuskan peruntukan yang memihak kepada orang Melayu, tetapi kekalkan peruntukan yang memihak kepada mereka. Hak mereka simpan, hak kita mereka nak share. Itu yang sebenarnya. Kita kena faham. Cubaan ini telah dibuat melalui rang undang-undang harmoni baru-baru ini. Nasib baik orang Melayu sempat sedar dan bangun menentangnya hingga dapat mempengaruhi Persidangan Agung UMNO 2014. Orang Melayu dalam Pakatan Pembangkang masih khayal. Orang Melayu dalam Pakatan Pembangkang masih khayal dengan angan-angan menawan Putrajaya tanpa memikirkan akibat bersekongkol dengan DAP. Saya samakan keadaan sekarang dengan keadaan semasa darurat dulu. Apabila British datang balik, pemimpin parti-parti kiri Melayu kerana takut ditangkap oleh British masuk hutan join Parti Komunis Melaya. Musa Ahmad, Rashid Maidin, Samsiah Fakih, semualah. Mereka masuk join Parti Komunis Melaya tanpa memikirkan jika perjuangan Parti Komunis Melaya itu berjaya, apa bentuk kerajaan Melaya yang akan ditubuh. Cuba baca buku-buku memoir Musa Ahmad semua tu, seorang pun tak sebut. Dia cuma duk sebut, dia dah rasa dia masih berjuang untuk menentang British untuk mendapat kemerdekaan. Itu aja. Dia tak fikir, kalau berjaya, kerajaan macam mana yang akan ditubuh. Tentu kerajaan komunis ala Cina. Dia tak fikir yang tu. Jadi saya samakan keadaan tu sekarang ni berulang. Pada saya lah. Dia berulangnya ni, dia join DAP dan dia nak tawan Putrajaya. Tapi kerajaan yang macam mana yang akan dibentuk kalau berjaya. Itu pada saya dia tak fikir. Sama juga dengan pemimpin kiri Melayu dulu. Dia berulang tu. Itu kita kena fikir. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian di penutup ni. Kita cuma kata, jangan jadikan perpaduan sebagai helah untuk mengambil hak orang Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak. Perpaduan, ya. Tapi jangan kata untuk mewujudkan perpaduan,
Kamu kena give up lah, kaum Melayu kena give up kita punya hak, share dengan dia orang. Semua sama, tak ada apa keistimewaan, baru ada perpaduan. Kalau tak bagi, tak ada perpaduan. Itu apa cerita? Itu belah tangan tu. Jadi jangan jadikan helah, perpaduan sebagai helah untuk menghapuskan hak keistimewaan orang Melayu. Pada kita cuma kata, mari kita hormati, mari kita hormati hak masing-masing yang telah sama-sama kita persetujui dan diperuntukkan dalam perlembagaan. Kita kata, mari kita bina perpaduan dan Malaysia atas asas seperti asas itu, seperti yang kita telah lakukan semenjak merdeka. Itu saja yang kata. Yang kita telah bersetuju, telah dijadikan peruntukan dalam perlembagaan, kita sama-sama hormat, kita kekalkan, kita benakan Malaysia atas asas itu seperti yang telah kita lakukan. Soalan saya, resiskah kita? Siapa lebih resis? Orang yang kata kita kekalkan apa yang ada, hormat benda yang ada, dengan orang yang nak hak kita tapi nak kekalkan hak dia. Siapa lebih resis? Itu soalan saya. Tapi hari ini mereka terbalikkan. Dan mereka pandai. Memang dia punya cara dia kempen tu pandai. Dia tolak kita, jadi kita jadi defensif. Dia tuduh kita resis. Jadi kita terpaksa defensif, mengatakan kita tidak. Kita kena tuduh dia resis sama. Barulah. Jadi sekarang kita duduk defensif. Jadi itu yang berlaku sekarang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setakat itu sajalah pandangan saya hari ini. Dan saya suka sangat petik kata-kata Imam Abu Hanifah. Apabila orang bertanya suatu soalan kepada dia bagi pendapat, kemudian dia berkata, ini hanyalah pendapat saya. Jika ada hujah yang lebih baik, ikutlah. Tapi saya tambah, jika ada hujah yang lebih baik, saya juga akan mengikutnya. Ya, sebab ni halakah. Bukan kuliah subuh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, terima kasih banyak-banyak. Boleh. Tuan-tuan sekalian, kita beri masa untuk yang bagi Tun berehat sekejap. Dan saya boleh ambil masa berehat Tun dalam beberapa minit untuk mengucapkan terima kasih kepada Tun kerana telah memberikan ucapan yang sepanjang pengetahuan saya, yang amat berbahagia Tun bukan seorang ahli politik. Dan yang saya tahu, dia tak pernah terlibat dalam mengetui apa-apa cawangan. Bukan tak ada bahagian, tak ada. bukan nothing. Zero. Lagi saya nak cakap sikit. Saya cakap lagi nak explain sikit. Zero involvement in politics. Cuba perhatikan ucapan yang Tun. Kalau kita tidak mengetahui latar belakang beliau, mungkin ucapan itu boleh dianggap sebagai datang daripada seorang yang terlibat dengan sebuah parti politik. Tapi berdasar kepada fakta, kosong. Tak ada langsung penglibatan beliau dengan parti politik mana-mana. Tak tahulah kalau siap-siap. Kalau siap-siap menjadi ahli DAP, saya tak tahulah. Ataupun MCA. Sebelum daripada saya beri peluang pada tuan-tuan bertanya, masa saya fikir kita ada masa dalam setengah jam. Tak apalah boleh. Lunch pukul 1, sekarang pukul 12. Almost, it took about 1 hour tu just now. Iya kan? Tapi kita tak terasa. Rasa macam Iya sekejap. kan? Ada satu perkara yang baik bagi universiti ini, iaitu Tun setakat ini yang telah kita ketahui, lebih daripada 200 kuliah pembentangan kertas kerja dan
artikel-artikel yang telah dibuat oleh Tun. Mungkin Tun sudah mempunyai arrangement yang tertentu untuk menerbitkan kesemua 200 tajuk bicara atau kertas kerja yang telah diselesaikan. Tapi kalau sekiranya diberi peluang oleh Yang Amat Tun untuk menjadikan universiti ini sebagai universiti ini mengeluarkan keseluruhan Terima kasih. ucapan Tun, saya ingin menyatakan pada hari ini bahawa UIM bersedia untuk mengeluarkan dan mungkin terjemahan perlu dibuat kalau perlu sekiranya perkara ini dapat restu daripada Tun sendirilah, kerana pada masa yang lepas kita telah memikirkan bahawa universiti ini akan mengeluarkan publication dalam various languages, not confined to Arabic, Malay and English only, but we will translate some of the publications into other languages as well. Jadi ini kalau Tun benarkan kita akan runding kemudian lah. Boleh. Sekarang ni masa untuk mendengar soalan atau komen pun boleh. Sikit aja. Silakan. Satu, terima kasih banyaklah atas offer untuk publish ucapan saya tu. Tapi pada masa ini Islam Mahadari bersama Dewan Bahasa dan Pustaka sedang membuat urusan untuk publish semua ucapan-ucapan saya dan akan dipublishkan oleh Dewan Bahasa lah. Dia akan buat dalam 2 volume sebab ucapan saya semua ada dalam bahasa Inggeris dan dalam bahasa Melayu. Jadi mula-mula fikir nak terjemahkan bahasa Melayu. Nak terjemah tu ambil masa sikit lah. Jadi mereka akan publish yang Melayu dalam 1 volume, yang bahasa Inggeris dalam 1 volume. Jadi kita ni dual language lah kan. Jadi boleh beli dua-dua sebab ada benda yang sama, topik yang serupa, yang saya cakap dalam bahasa Melayu pun ada, dalam bahasa Inggeris pun ada. Tapi itu Dewan Bahasa sedang uruslah untuk, dan terima kasih. Kok mana pun saya sedang menulis memoir saya. Itu bang kali UIM nak publish kan, tak tahu. Kalau itu merupakan komitmen, saya fikir saya terima kasih lah, insyaAllah. Baik, berkenaan involvement di politik memang zero. Dan satu hari saya ditanya oleh seorang wartawan Cina, tidakkah saya apabila saya pergi memberi ucapan dekat NGO Melayu, Convention NGO Melayu dan sebagainya itu, bercanggah dengan kedudukan saya sebagai bekas Ketua Hakim Negara. Saya jawab, Tun Saleh Abbas selepas pencen, dia jadi calon PKR lawan Syarizat. Kalah, siapa pun tak kata apa. Kemudian dia jadi calon PAS di Besut, menang, jadi exco, siapa pun tak kata apa. Saya bukan ahli UMNO, saya bukan ahli mana-mana parti, bukan ahli perkasa, apa pun tidak. Tapi saya terima jemputan perkasa untuk memberi satu ucapan. Bukan satu, membuka dia punya persidangan agung. Lagi satu, untuk memberi satu ucapan khas di Convention NGO Melayu. Terus mereka libatkan saya dengan perkasa. Saya kata, kamu tahu tak, saya terlibat dengan Bar Council lebih dari 40 tahun. Masa saya jadi timbalan mendaftar muda-muda tu, bukan saja duduk dalam jawatan kuasa mereka apabila mereka hendak mengadakan Malayan Bar Conference. Memang malah pernah jadi juru acara pun, Master of Ceremony pun boleh jadi. Dan saya telah memberi berpuluh-puluh ucapan dalam seminar-seminar mereka, dalam conference mereka. Siapa pun tak libatkan saya dengan Bar Council. Apa sebab? Bila saya cakap berkenaan hak Melayu, Islam, bersangkut dalam, itu pun sebagaimana dibentukkan oleh perlembagaan, kamu terus libatkan saya dengan perkasa lah dan macam. Jadi mereka ni tu, fikirkan dia tu, asalkan di sebelah kita tak apa. Asalkan nampak sikit belah sana tu, lain langsung diputar belikkan. Tapi memang zero lah, tapi saya pemerhati lah. Begitu.
Saya nak pastikan Tun izin atau tak izin. Kalau soalan itu tak ada kena-mengena dengan tajuk hari ini. Tengok kalau saya boleh jawab lah. Tak boleh jawab, saya kata tak tahu. Kerana yang uniknya kerana Tun pada masa akhir-akhir ini sudah terlibat dengan pengurusan kewangan Islam. Daripada bidang perundangan sekarang kepada hal kewangan dan menjadi ahli jawatankuasa penasihat syariah bank negara. Jadi nampaknya bidang yang baru. Kalau ada soalan, saya fikir boleh jugalah. Kalau ada. Jangan tanya bab hukum sudahlah. Hukum saya tak jawab. Terima kasih Tun. Saya persilakan siapa yang nak membuat soalan. Tan Sri. Tan Sri. Ya, silakan. Tan Sri dulu. Tan Sri Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang saya hormati pengurusi majlis Tan Sri Suhno dan yang cukup saya hormati Tun Hamid. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ucapkan tahniah kepada UIM kerana telah menguruskan satu bentuk program yang cukup bermakna lah kepada kita, terutama dalam keadaan kita pada hari ini. Dan saya memang cukup meminati apa bentuk pandangan ceramah Tun, memang saya sentiasa ikut. Dan saya pun tak pernah jemu. Dan saya ucapkan tahniah dan terima kasih di atas jasa dan inisiatif Tun untuk memastikan agama kita dan bangsa kita akan terus menjadi peneraju dalam pentadbiran negara. Okey, persoalan saya yang amat berbahagia Tun. Kita memang dah tahu perkara-perkara yang akan berlaku kepada negara kita, terutama menjelang PRU14. Saya rasa bila kita berbincang dengan rakan-rakan kita, selalu mengatakan bahawa PRU14 ini UMNO akan kalah. Sebabnya kita tahu, yang pertama, puak-puak sebelah dengan usaha mereka yang cukup gigih mempengaruhi bukan saja orang-orang Cina tetapi orang Melayu supaya menjatuhkan kerajaan Melayu Islam yang sedia ada. Dan kita tahu rata-rata melebihi 90% orang Cina memang tetap akan menyokong DAP. Memang. More than 90%. Dia tetap akan menyokong DAP. Bahkan nak dapat 5% pun saya rasa tak tahulah. 10%. I'm not sure whether we can get 10% support from the Chinese. Yang lebih malang, mereka ini juga telah dapat mempengaruhi orang-orang Melayu dalam parti pembangkang, khasnya PAS dan PKR. Dan mereka ni juga dapat mempengaruhi orang-orang Melayu yang selama telah menyokong UMNO dan juga yang atas pagar. Jadi senario yang saya nak katakan untuk pengetahuan tuan-tuan, rata-rata pandangan pada hari ini bahawa UMNO sebagai sebuah parti pemerintah yang telah banyak berjasa, yang telah banyak berjasa untuk agama dan bangsa kita akan kecundang. Ini yang saya cukup risau. Kerana seperti Tun katakan tadi dalam pengamatan kita tuan-tuan, kalau sekiranya UMNO jatuh, sudah pasti DAP akan memerintah. Kalau tuan-tuan biasa lihat video Salam from Jerusalem, kalau biasa lihat, boleh buka video tersebut. Just to confirm bahawa segala gerakan parti pembangkang di negara kita ini adalah di atas sokongan dan bantuan Zionis. Ya. Itu kena faham. It is a global movement. Itu saya nak katakan kalau di kalangan rakan-rakan kita, orang Islam, Melayu, tidak kira apa parti, tidak kira apa ideologi, tidak kira kita UMNO, PAS ke PKR, kita mesti faham nak menjatuhkan UMNO ini adalah satu gerakan global. Satu gerakan global dibantu oleh gerakan dalaman yang diasaskan oleh DAP, PAP dan juga dibantu oleh gerakan pemimpin Islam melalui gerakan-gerakan liberal plural yang juga berkaitan dengan US dan Yahudi. Jadi ini yang saya nak katakan, saya cukup bimbang Tun sebagai seorang penganalisa politik. Saya pernah lontarkan idea keputusan PRU ke-15. Dan kalau tuan-tuan biasa dengar ceramah saya lontarkan. Saya dijemput oleh kebanyakan UMNO convention tiap-tiap negeri
ya, menjemput saya membagi ceramah dan pandangan. Ya, di Terengganu jemput saya, di Johor, di Perlis, di Kedah. Ya. Dan saya lontarkan ini kepada pemimpin UMNO. Saya melontarkan inilah akan berlaku PRU15 untuk pengetahuan di dalam congakan saya. Lebih kurang Melayu akan dapat 103 kerusi dan Cina akan mendapat 400 berapa 400 lebih berapa? 476. Lebih kurang macam tu lah. Dengan masuknya Singapura, dengan apa benda Sabah Sarawak punya faktor, ya, dengan membetulkan balik kawasan pilihan raya. Ya, maka kalau itu berlaku, akhirnya barulah kita orang Islam, tak kisah PAS, tak kisah UMNO, baru sedar, ya Allah, kita dah buat mistake. Tidak boleh ditarik balik. Yeah, my answer is always the same. Bila ini berlaku, kita orang Melayu tidak sedar kita digunakan oleh Yahudi dan KP Harbi, jatuhnya UMNO pada hari ini, that's the end of the Islam dan Melayu. Tuan-tuan menunggu 1000 tahun pun tuan-tuan tidak akan dapat balik. Saya nak katakan pada hari ini bukan, saya pun yang sebenarnya saya have been an academician. Cuma baru-baru ni saya dilantik dalam MT lah. Itu saja. Tapi saya tak pernah, saya orang akademik. Tetapi dari dalam analisa saya tuan-tuan, pada hari ini saya memahami banyak kelemahan-kelemahan dalam parti pemerintah. Tetapi tuan-tuan kena membuat satu pandangan perspektif yang menyeluruh. Iaitu kalau kita nak memilih, ya kita nak kahwin, bukan kita, saya dah kahwin dah. Kalau nak kahwin pun seorang isteri, ada, kalau ada boleh. Kita tengok seorang isteri, bakal isteri kita tu, kalau nak 100% perfect, tak dapat. Tetapi pada saya kalau 80% perfect, itu dah kira perfect lah tu. And the 20% slowly boleh kita improve lah maksudnya. Iaitu saya nak katakan, bukan pasal saya nak mempertahankan parti pemerintah. Yang saya nak kata, kalau kita jatuhkan parti pemerintah pada hari ini, seperti kata Tun tadi, yang akan memerintah selepas ini adalah parti sebelah. Yang akan dikawal oleh KP Harbi dan Yahudi, ya, US dan Zionis. Jadi saya soalannya Tun, dengan keadaan pada hari ini Tun, dengan masalah, cukup banyak masalah lah. Ya, soalannya apa yang patut kita buat? Sebab saya pernah mengambil peranan di dalam untuk menyatu padukan PAS dan UMNO. Tapi masih tidak apa yang boleh, what can we do? Supaya tidak berlaku PRU 15 yang saya lontarkan itu jahanamnya Melayu dan Islam, that's the end. Untuk anak cucu, saya tidak mahu besok anak cucu cicit akan mempersoalkan kalau dulu pemimpin dahulu banyak membuat kebaikan hingga kita berjaya pada hari ini, kita pun masing-masing handsome dengan pakai coat, pakai smart, ya, dengan dasar ekonomi baru. Tapi kalau kita gagal, besok anak cucu cicit besok kata hari ini dah jadi kagu. Sebab kita tidak berjaya membuat sesuatu. Terima kasih. Terima kasih. Tun pun dah tak sabar nak jawab, tapi saya tengok banyak tangan dia angkat. Tak apa. Saya boleh beri Angkat satu. lah. Boleh. Kalau boleh ringkaskan. Ada belakang. Testing. Oh dah, sila. Orang muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari Datuk Tun. Alhamdulillah, saya rasa hari ini adalah hari yang cukup bertuah bagi saya, seorang anak muda, yang saya dapat berinteraksi dengan Datuk yang merupakan salah seorang kepimpinan yang tertinggi dalam bidang perundangan negara. Dan kali terakhir saya jumpa pemimpin besar di UKM lah. Dan hari ini saya dapat bertemu pemimpin besar, alhamdulillah. Boleh perkenal diri tak? Saya Muhammad Nasiruddin Muhammad Tahir. Saya student Universiti Kebangsaan Malaysia. Fakulti Pengajian Islam. Pengajian Islam. Okey. Saya ada soalan Datuk. Soalan saya ni berkait dengan kerisauan dan kegelisahan saya untuk 10 tahun akan datang. Yang saya merupakan anak muda yang akan mendepani arus yang akan datang. Soalan saya Datuk, sejauh mana Tun? Sejauh mana ada tuju kepentingan dan agenda Melayu dalam mendepani arus pemodenan dan pertembungan ideologi pada hari ini? Macam dulu kita boleh lihat. Bagi senang sikit tak? Saya tak faham. Maksudnya Datuk, maksudnya hala tuju tu, macam mana hala tuju perjuangan UMNO yang kita nak bawa pada arus pemodenan hari ini?
yang mana dalam arus hari ni dia bertembung dengan berbagai ideologi. Kami anak muda ni Okey. kita tak tahu nak macam mana nak orang kata apa nak adapt kan. Okey. Soalan yang kedua Lebih Datuk. kurang Tan Sri. Soalan kedua Datuk, saya cuba ringkaskan. Ini berkaitan dengan perlembagaan. Adakah pemindahan fasal dalam perlembagaan persekutuan yang mana tanpa menggugat fasal hak ketuanan Melayu memberi kesan yang besar kepada rakyat Malaysia, khususnya orang Melayu? Maksudnya macam berhubung dengan isu hudud baru ni, dia tidak meminda hak ketuanan Melayu, tapi dia cuma nak meminda berkaitan dengan sistem perundangan, tapi still lagi dia menjaga ketuanan Melayu. Itu soalan saya. Okey. Dan Saya pun tak last, faham. Jangan banyak sangat bagi orang lain pula. Baiklah, Okey. nanti saya jawab secara umum lah. itu Okey. saja Datuk. Terima baik, kasih. Satu lagi. Nanti saya jawab secara umum nanti. Okey, Tun jawab dulu. Dah, kalau ada saya jawab sekali aja lah. Okey, yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arman Putra bin Asmuni, Ya. Ketua Penerangan Perkasa Negeri Selangor. Ya. Saya juga pengacara majlis semasa Tun cakap Tun pergi bagus, Convention Perpaduan Nasional Okey. dan juga persidangan perkasa. Ya. Okey, soalan saya, tapi saya dah tanya banyak orang. Cuma ni saya nak tanya yang chief dia lah. Last kali saya tanya dengan Datuk Mat Noh, mantan Hakim Mahkamah Rayuan. Apa salahnya resis? Apa salahnya resis? Sebab saya dah tengok perlembagaan, saya tanya mantan hakim, tak ada pun dalam perlembagaan kita yang menyatakan kita sebagai orang Melayu nak menegakkan hak kita, resis, di label resis, mana salahnya? Okay. Salah ke kita ini resis? Sebab memang tak ada dalam tu. Jadi saya nak tanya chief kepada Datuk Mak Noh. Okey, terima kasih. Ya. Boleh kita tumpu pada yang tiga ni dulu dan ataupun ada lagi tak? Boleh. Tak apalah, satu tu cukup lah. Nanti Terima saya kasih lupa. Tan Sri Pengurusi. Saya Nama lupa saya tu Wakab beritahu. Yahya, Wardipi Perkasa Selangor. Tun. Tun, saya nak cakap terus terang, saya amat berminat apa yang Tun terangkan, Terima kasih. ceramahkan tadi. Ini yang saya pegang daripada awal dulu. Tun mula bercakap dalam perkasa. Kami Perkasa Selangor tidak akan gentar dan akan terus bersama dengan apa yang hujah Tun cakap, yang Tun hujahkan. Dan saya tidak rasa risau dan takut kalau saya dipanggil resis. Saya bercakap dan berjuang di atas landasan perlembagaan. Kenapa nak susah? Tapi yang saya pening dekat sini, pemimpin kita, Perdana Menteri Melayu, kenapa tak boleh ikut apa semua yang Tun cakap? Kalau Perdana Menteri kita boleh buat, saya yakin dan percaya kita aman dan damai. Tak ada masalah. Sekian, terima kasih. Susah. We need another lecture for this one. Ada lagi? Tun akan rangkum sekali ya. Baiklah. Sila. Ada tak? Ringkas. Satu lagi. Ada lagi. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ringkas ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang panggil saya Ustaz Kasim daripada Seremban. Itu. Pengurusi kuliah pengajian Islam daerah Seremban. Saya ucap tahniah ya, setinggi-tinggi tahniah dan penghargaan kepada Tun kerana telah menyampaikan satu pandangan yang boleh kita terima dan boleh kita huraikan secara membangunkan Islam di negara kita ini. Tadi saya tersentuh sedikit tentang pandangan Tun terhadap ini bolehkah PAS ni kalau memerintah nanti mengawal DAP. Saya di sini nak bawa sedikit tentang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau satu-satu perjuangan kita sebagai orang Islam ya di negara kita ni, kita nak membangunkan supaya umat rakyat di Malaysia ini bersama-sama dalam Islam. Itu satu perjuangan. Sebagaimana Allah dia berkuasa nak mengubah hati-hati manusia ini. Satu contohnya saya bawa waktu kaum Quraisy ya semuanya kafir di Mekah.
apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, maka selama 8 tahun, ya, selama 8 tahun perjuangan yang dibawa oleh orang-orang muhajirin yang dipimpin oleh Rasulullah. Dalam tahun 8 Hijrah, Rasulullah berjaya membuka kota Mekah, Fathu Mekah. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala ubah segala hati-hati orang kafir Quraisy. Tapi masa kita rehat ni nak soalan ni. Saya jawab dulu. Nak soalan Ubah je. semuanya jadi Islam. Ada soalan tak? Jadi soalan saya, kenapa kita ragukan perjuangan yang apabila Putrajaya ni nanti didapat diambil oleh kita faham. Kenapa ragu itulah. Baik. Baik. Soalan saya, ya. Itu dah satu soalan tadi. Kenapa ragu-ragu tu dah satu soalan dah. Jadi macam ni. Ada lagi. Ya. Pasal takut Kenapa kita tak beri peluang dahulu kepada PAS dan perjuangannya? Bagi peluang lingkup. Perjuangannya PAS, dia ada konsep dan cara-cara dasar tersendiri, iaitu tahaluf, berkongsi kuasa dengan orang bukan Islam. Ya, tu takut lupa poin banyak dah kira. Baiklah. Cukup dah. Jadi kalau misalnya penjelasan kita tak beri payah. kepercayaan dulu, biar dia merintah dulu. Kemudian mereka akan cuba mempengaruhi Tun kata cukup tu yang bukan Islam ni, bawa sama-sama. Baik Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Saya minta maaf lah kalau ini baik. tidak mendapat respon Tak apa. persetujuan daripada Tun sini dan kawan-kawan saya yang lain. Wallahualam. Terima kasih. Saya minta maaf daripada yang lain. Saya jawab dulu. Masa terhad, jadi soalan banyak, masa terhad. Jadi kita minta Tun ulas atas semua yang disebut. Yang pertama, saya pernah menulis dalam satu rencana saya. Kita, terutama sekali orang PAS lah, dia jangan menganggap diri dia sebagai kumpulan muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah dan UMNO tu sebagai musyrikin Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Jangan anggap macam tu. Keadaan itu tak betul. Jadi nampaknya sekarang ni mereka menganggap mereka tu sebagai kumpulan muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah dan UMNO adalah sebagai kumpulan Quraisy. Jadi sini pun saya nampak seolah-olah macam tu, dan seolah-olah ada kepercayaan bahawa sebagaimana Rasulullah dapat mengislamkan semua kaum Quraisy, PAS akan dapat mengislamkan semua DAP. Mungkin atau tidak. Kita mesti tahu beza antara kuasa Allah dengan perbuatan manusia. Allah Ta'ala boleh berbuat sesuatu sekendaknya. Tetapi saya percaya, dan saya tulis satu rencana berkenaan sunnatullah. Kita kerap lupa sunnatullah, kita cuma nak ikut sunnah Rasul saja. Simpan janggut lah apa semua. Sunnah Allah kita lupa. Allah Ta'ala, ini pahaman saya, Allah Ta'ala berkuasa berbuat sesuatu sekendaknya. Tetapi di dunia ini, kerap kali kekuasaan Tuhan dijalankan oleh tangan manusia. Apabila manusia melakukan, dia mesti melakukan perkara yang betul dengan cara yang betul, baru boleh dapat result dia yang betul. Jadi misalnya, saya bagi senang, seorang pelajar yang belajar kuat betul-betul, tak kira dia Islam ke tak Islam, kemungkinannya dia akan mendapat markah yang lebih baik. Sebab dia mengikut sunnatullah, you belajar kuat, you dapat markah baik. Tapi kalau Melayu, Islam tak belajar, cuma seminggu sebelum periksa baru nak buat sembahyang hajat, nak baca Yasin, tak cukup juga. Sebab itu bukan sunnatullah. Seorang tu imam pun, baik warak macam mana pun, kalau kebun dia tak tebas, akan semak juga. Sebab sunnatullah, sunnah Allah yang saya faham, kalau tebas, kalau semak kena tebas, baru dia hilang. Jadi
Kita jangan confuse. Segalanya Allah Ta'ala ada kuasa. Tak berarti apa yang kuasa Allah Ta'ala yang ada tu kita boleh melakukannya. Kita mesti ukur apa akan jadi apabila berlaku suatu hal. Jangan ni tak boleh cuba-cuba ni. Kalau cuba senang je saya cakap. Katalah DAP mempunyai kekuasaan dalam peperiksaan. Lim Guan Eng dah kata, the key to Putrajaya is with my party. Dia cakap, baik. Paling senang, paling pertama dia akan buat, tak pindah perlembagaan. Dia akan buat semula kawasan pilihan raya di semula. Persempadanan yang semula. Bukit Bintang akan dapat 4 kursi. Ipoh Parlimen. Ipoh Utara akan dapat 4 kursi. Putrajaya lenyap 15,000 saja, mana boleh dapat 1 kursi. Jadi kalau dibuat persempadanan semula, habis. Jadi itu kita fikir. Kita kena fikir. Sebab tu macam juga dalam Tan Sri sebut tadi, dalam perbankan Islam. Jadi pada suatu masa dalam kita punya mesyuarat tu, ahli-ahli lembaga syariah sangat gembira bahawa banyak majoriti customer bank Islam adalah orang bukan Islam. Oh, seronok. Saya kata jangan seronok sangat. Mereka pergi bank Islam tu bukan kerana dia takut dosa. Dia pergi buka akaun sebab ada keuntungan yang dia nampak. Pada dia, makruf tu untung, mungkar tu rugi. Itu saja falsafah dia. Dia pergi sebab ada perkara yang dia lebih untung dengan buat situ. Berbangkit daripada kelemahan kita. Seorang peguam bukan Melayu, bukan Islam, cerita pada saya, one good thing about Islamic bank is that it is very slow in enforcement. Bila slow, kita tak ada penalty interest. Tak ada interest after judgment. Lagi lama, dia tak bayar, lagi dia untung. Duit tu dia gunakan untuk lain dulu. Sedangkan bank konvensional, kalau dia tak bayar, faedah akan naik. Itu sebab kelemahan kita. Dia orang datang tu kerana kelemahan kita. Kita kena tengok. Jadi saya kata, tuan-tuan ni semua orang baik. Tok Mufti lah apa semua. Kawan dengan orang baik. Jadi kita kena, saya pula, saya duduk di mahkamah, 50% daripada orang yang datang mahkamah tu keruk saya. Jadi saya kena satu langkah depan pada dia untuk nak dapat handle dia. Jadi kita pun kena macam itulah. Kita kena fikir ke depan. Kita jangan nak ikut saja. Baik, apa tadi lagi pasal apa tu? Resis salah. Resis. Resis bukan bahasa undang-undang. Itu perkataan yang digunakan untuk nak label orang lah dan ikut kepentingan dia. Jadi itu macam saya kata tadi, saya pun dah jadi resis, jadi ekstremis kepada mereka, tak kisahlah. Tapi ke mana saya pergi setakat ni, saya rasa orang Melayu setuju dengan saya. Tapi kita tak boleh lah, kerana takut orang kata kita resis, kita tak mau cakap apa yang kita fikir betul. Jadi kalau kita duk takut saja, jadi kita selamanya takkan jawab balik lah. Kita akan ikut sajalah. Apa lagi tadi? Simpulannya resis tak salah itu lah. Itu orang nak cakap lah. Dia nak panggil apa, panggil lah. Kalau dia suka, dia puji lah. Tak suka, dia kata resis lah. Soalan daripada Tan Sri Ibrahim, apa nak buat sekarang? Baik. Saya telah menimbulkan, dalam rencana saya, ada 2-3 rencana saya tulis. Saya pandang macam ni lah. Saya nampak dalam keadaan sekarang ni, orang Melayu dah berpecah 3. Dan dulu kisah kuasa boleh kata majoriti penentu. Sekarang kita dah tak jadi penentu lagi. Jadi kita ni tak ada jalan lain lah. Kita terpaksa bersatu balik. Tapi saya nampak memang susah. Kalau nak bersatu semua lapas dengan UMNO, saya nampak susah. Walaupun pada masa ini, pada saya lah, tidak ada apa-apa perbezaan dari ideologi lagi, dah tak ada. Dah tak ada. Yang bezanya saya kata, maaflah, perbezaan di antara PAS dengan UMNO sekarang ialah perut siapa.
perut siapa. Tu saja. Jadi masing-masing duk takut. Kalau kerjasama, aku boleh jadi adun lagi tak? Jadi dua-dua belah macam tu. Duk takut itu saja. Bukan ada benda lain, tak ada. Ya. Sebab tu saya cadang satu saja. Saya kata PAS boleh kekal sebagai PAS, UMNO sebagai UMNO. Saya tak kisah kalau PAS ke mana parti nak menang di satu negeri, PAS nak perintah Kelantan sampai bila pun perintah lah. Perintah. Tapi dia peringkat persekutuan. Katalah pilihan raya yang akan datang, pada malam announcement tu kita dah nampak dah kemungkinan kerajaan Barisan Nasional yang diterajui oleh UMNO akan jatuh. Cadangan saya ialah bahawa PAS kerjasama dengan UMNO. Sama ada dia masuk duduk kabinet dalam UMNO, peringkat kebangsaan saja. Sentral negeri tak payah. Dia join kerajaan atau dia jadi ahli-ahli parlimen dia, ahli bebas di parlimen, tapi dia akan menyokong dalam isu-isu berkenaan Islam dan Melayu ni dia akan sokong supaya tak jatuh. Pada saya, suka tak suka pada UMNO pada masa ni pun, kita terpaksa pertahankan dia. Itu yang saya cakap pada kawan-kawan. Kepada PM pun saya cakap. Saya kata ke mana saya pergi, saya kata dalam keadaan sekarang, kita terpaksa pertahankan. Sebab bila jatuh saja, habis lingkup. Jadi saya kata okey, kita pertahankan juga dengan PAS join UMNO untuk mempertahankan supaya perlembagaan kita tak akan dipindah. Malah kalau mereka menang tak dapat 2/3 pun, macam saya kata tadi, dia buat semula persempadanan parlimen saja, habis dah. Dan semua peruntukan dalam perlembagaan mengenai agama Islam, mengenai hak orang Melayu, dia tak akan, okey, dia tak ubah, tak apa, ada. Tapi kalau dia tak buat apa, tak ada apa, kosong juga. Kita boleh sebut Islam adalah agama persekutuan, tapi dia tak keluar perbelanjaan untuk buat universiti Islam atau dia hentikan perbelanjaan apa semua. Habislah. Habis. Dia tak payah pindah pun. Jangan keluar dana, jangan keluar perbelanjaan, bajet jangan bagi. Habislah. Duduk nama duduk situ juga. Jadi itu yang kita kena jaga, tak boleh cuba-cuba ni. Kita kena fikir ke depan. Kita kena fikir ke depan, selangkah depan. Dan ucapan saya punya artikel yang tapi Melayu macam mana? Melayu ni orang marah lah bila saya cakap. Budaya Melayu ni asal dia satu je, buat kenduri. Segala-galanya asal buat kenduri. Kumpul ramai-ramai, yang buat kerja sikit, yang lain sembang-sembang, tolong sikit, yang banyak lagi buat bising je. Lepas tu baca doa, makan, balik. Budaya kerja tak ada. Sebab tu bila saya jadi ketua hakim negara, saya buat saya punya moto saya, buat kerja. Bila saya bagi ucapan hari cemerlang tu, saya tambah, buat kerja bukan buat kenduri. Tak mau budaya kenduri. Jadi itu kita kena faham. Kita kena oleh one step ahead. Jadi kita kena fikir. Dan bila saya kata orang Melayu tak fikir, orang marah juga. Say Malays don't think, Melayu tak fikir. Tapi pernah tak orang Melayu guna perkataan saya fikir? Macam mana kita kata I think? Kita cakap Inggeris, kita kata I think. Kita cakap Melayu, kita tak kata saya fikir. Saya rasa, saya ingat. Dia rasa ikut perasaan ramai-ramai je lah. Bukan dia fikir sendiri. Saya ingat dalam keadaan serupa tok saya, tok wan saya buat macam mana. Dia ikut je lah. Jadi sekarang kita kena fikir. Itu saya tekan sangat. Kita kena fikir apa akan jadi masa depan. Baiklah, cukuplah lewat. Terima kasih. Barangkali semua celoteh yang dibuat oleh Tun itu menjawab semua soalan. Itu cara jawapan yang paling bijak, yang paling mengandungi kebijaksanaan sesuai dengan motto universiti ini, ialah wisdom. Jadi terima kasih kerana mengiktiraf logo universiti, wisdom adalah, dan jawapan tu memang menggambarkan wisdom tu. Tentang soalan yang memang
saya tak fikir Tun akan jawab, dan kalau nak jawab pun susah, ialah tentang kenapa PM tak ikut, tak buat macam Tun kata. Yang ni saya fikir saya tak boleh. Yang ni tak, kalau jawab tak pun boleh, tak boleh nak. Sebab dia orang politik, banyak lagi consideration. Ya. Jadi Tapi ada juga yang dia ikut. Akta Sultan dia ikut, bagi kita cakap. Dia buat U-turn. Bila dia dah cornered, so dia dah buat U-turn. Saya fikir Terima kasih. Saya bagi pihak universiti mesti mohon maaf daripada tuan-tuan yang tentunya kalau diberi peluang ramai lagi yang nak tanya Tak Tun. apalah lain kali. Tapi saya fikir banyak lagi masa yang lain. Kita doakan supaya Tun terus sihat dan mempunyai tenaga untuk terus menyampaikan mesejnya kepada masyarakat. Jadi saya serahkan balik majlis ini kepada pengacara. Assalamualaikum. Terima kasih Tan Sri. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berbahagia Tun Abdul Hamid Muhammad atas kuliah yang disampaikan sebentar tadi. Hadirin sekalian, sebagai tanda penghargaan, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Profesor Dr. Muhammad Yusuf Nur, Presiden Universiti Islam Malaysia, untuk menyampaikan cenderamata kepada Amir Halaqah Yang Amat Berbahagia Tun Abdul Hamid Muhammad. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyatakan satu penghargaan khas kepada Tun berdasarkan kepada pengalaman beliau, sumbangan beliau dan keunikan pendapat-pendapat beliau yang biasanya kalau Amir Halaqah sudah selesai bicara, jubah kita ambil balik. Tapi hari ini UIM akan menganugerahkan jubah ini khusus kepada Tun. Terima kasih. Terima kasih Tun, terima kasih Tan Sri. Hadirin dan hadirat yang dihormati, berakhirlah sudah halaqah bicara intelek ke-11. Saya bagi pihak majlis menjemput Yang Amat Berbahagia Tuan Abdul Hamid Muhammad dan para hadirin ke tingkat 3 untuk menikmati jamuan makan tengah hari selepas ini. Jutaan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan menjayakan halaqah bicara intelek siri ke-11 ini. Maaf bukan tingkat 3 tapi di aras bawah, ground floor. Letak golok di atas dulang, letak geruk atasnya guni. Apa yang elok bawalah pulang, mana yang buruk pinggir di sini. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Kita sudahi majlis kita pada pagi ini dengan bacaan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merapatkan kesyukuran kita pada Allah SWT. Kedua, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah berjaya untuk menghabiskan slot kita pada hari ini, yang mana tajuk perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan Islam dan Melayu dalam perlembagaan persekutuan. Orang yang menyampaikan dia adalah merupakan tokoh perundangan dalam negara suatu ketika dahulu, dan beliau juga merupakan mantan Ketua Hakim Negara. Namanya cukup tersohor di Malaysia, iaitu Tun Hamid. Alhamdulillah, pada pandangan saya tajuk pada hari ini cukup memuaskan bagi saya, dan saya selaku mahasiswa Universiti Kebangsaan Malaysia pada hari ini cukup seronok dan memberangsangkan melihat di dalam dewan ini berhimpunnya ramai tokoh-tokoh akademik, sebagai contoh yang tadi mantan Chancellor UiTM, dan ramai juga tokoh-tokoh daripada NGO seperti Perkasa dan lain-lain. Hasrat saya untuk program kita pada hari ini bolehlah diteruskan, dan impak dia sangat besar kepada wacana kepada negara kita pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Rashidah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Berdasarkan wasilah ataupun kronologi daripada perbincangan halaqah amil daripada Tun Hamid Muhammad, mantan Ketua Hakim Negara Malaysia, bagi saya daripada melihat konsep masyarakat Melayu dan Islam itu, saya rasa hari ini kesedaran saya selepas apa yang telah diperbincangkan adalah kita bersatu. Dalam masa yang sama, kita memperjuangkan perlembagaan kita supaya kita kekal utuh. Dan bagi saya sendirilah sebagai seorang mahasiswa, kita semua rakyat Malaysia perlu bersatu jadi sebuah masyarakat yang mungkin majmuk, tapi kita bersatu dalam satu tiang yang sama. Satu lagi, kita kena muhasabah diri kita semula, Melayu dan Islam, bersatulah. Saya Arman Putra bin Asbuni, Ketua Penerangan Perkasa Selangor. Berkenaan dengan tajuk tadi, penglibatan Melayu dan Islam dalam perlembagaan dan politik Malaysia, saya rasa tadi itu baru kita congkil the tip of the iceberg, baru di peringkat permulaan. Rasanya harus diadakan lagi, dan perbincangan ini harus lebih mendalam. Saya rasa dan open lagi supaya ada dialog daripada pihak penonton ataupun peserta, dan juga dengan panel. Pandangan saya amat baik. Tun ini adalah mantan kepada Ketua Hakim Negara. Dia bercakap melalui ada fakta dan melalui undang-undang yang dimiliki. So kita yakin dan percaya bahawa untuk menyatukan balik orang Melayu Islam dalam negara ini, dia kembali kepada perlembagaan. Sebab perlembagaan itu dah ada termaktub segala peraturan dan undang. Hanya kita mahukan sekarang ni kalau boleh kita nak berombak daripada bawah, tak upaya. Yang penting daripada atas ke bawah. Maknanya pemimpin kita kena pastikan bahawa perpaduan untuk Melayu dan membawa agama Islam ini terus kuat di negara ini, kerana kita ada undang-undang. Kita follow pada undang-undang. So kita nak takut apa? Pemimpin kita sekarang berbangsa Melayu, beragama Islam. So tidak jadi masalah. Dalam perlembagaan kita dah termaktub bahawa agama Islam itu merupakan agama persekutuan. So apa dia jadi masalah? Bangsa Melayu itu adalah bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Menjaga hak-hak keistimewaan orang Melayu. Jadi tak ada masalah. Raja-raja Melayu merupakan tuan kepada negara ini. Jadi tak ada masalah. Yang pentingnya kita mesti bermula daripada atas. Atas buat kuat. Atas betul, insya-Allah di bawah. Di bawah akan jadi betul. Dan insya-Allah kalau Melayu di atas tu betul, Melayu di bawah akan betul. Itu yang saya